Ya, pentas dunia yang rongak manusia diboneka si kaya terus dilambung diangkat dijilat kakinya sud. Watak saya adalah sebagai pelajar sekolah di kelas belakang tu sendiri dan hidup di dalam sebuah flat bersama dengan rakan-rakan dia yang lainnya iaitu Nick, Arab, Ika dan mereka ini mengalami kehidupan mereka sendiri iaitu ada masalah masing-masing. Dan juga watak Johan ni adalah sebenarnya dia lebih meminati kepada bidang rapper. Itulah dia. Nasi ayam penyet cedar kau pun sedap gila. Watak tipu datang sendiri rasa. Sambal pedas dia pun buat otak gila. Jangan main-main dah, otak punya flavor. Saya tak berapa pandai dalam bidang rapper. Tetapi di mana bila saya membawa watak Johan ini, saya diberikan tugas khas untuk belajar bagaimana rapper itu menyanyikan lagu mereka, mendalami mereka punya lagu-lagu dan juga mendalami watak sebagai seorang rapper sendiri. Sebab saya pada asalnya, saya tak expect pun watak Johan ini menjadi seberat ataupun sepenting ini. Dan apabila saya menciptakan sebuah lagu sebagai watak Johan itu sendiri, itu adalah salah satu cabaran yang paling besar untuk diri saya lah. Aku rasa di kelas dia nak tolong kita. At least engkau boleh bagi apa yang mak engkau nak daripada engkau. Jadi orang. Okey, drama kelas belakang ini wajib ditonton kerana ianya sangat dekat di hati masyarakat dan juga ianya mengimbau kepada kehidupan kita di waktu sekolah dahulu. Dan saya pasti ada di kalangan mereka ini yang boleh berkait rapat dengan watak-watak yang ada dekat dalam ini. Dan apabila mereka melihat cerita ini, diorang akan cakap, oh macam inilah aku dulu, macam inilah juga aku dulu. Aku boleh relate dengan Johan, aku boleh relate dengan kehidupan Arab, aku boleh relate dengan kehidupan Nick, aku boleh relate dengan kehidupan Nika. So itu adalah something yang mahal di dalam cerita ini sebab walau bagaimanapun susahnya hidup mereka di belakang mata-mata yang memerhati, tetapi pada akhir cerita mereka tetap menjadi manusia. Itulah the key point dia sebenarnya. Hai, saya Farihin memegang watak sebagai Johan di dalam kelas belakang. Jangan lupa saksikan kelas belakang hanya di View. Langkah